berjubah. Pastinya mereka dah seminggu, 2 minggu guru-guru melatih. Ada yang buat persembahan, sudah dihias tarian wajahnya. Hari ini kita akan saksikan sendiri bagaimana bakat anak-anak kita di atas pentas. Yang pentas yang akan datang, siapa juga tahu anak kita juga menjadi seorang doktor pakar di hospital di Malaysia ada juga antarabangsa. Siapa tahu ada di antara kita, anak-anak kita seorang jago sukan yang mengharumkan nama sekolah, nama kebangsaan juga. So kita tak nafikan itu. Baik, rakam memori ni, tempat tergambar pun banyak. Gunakan kesempatan yang ada, raih bersama anak-anak, raihkan kejayaan anak-anak bersama guru-guru dan kita sendiri, okey? Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf ya kepada parents yang tak dapat kerusi. Nanti kita cuba fikirkanlah. Mana tahu kita buat hari weekend pula kita betul tak? Hari Sabtu ke? Kita cubalah untuk merealisasikan untuk dapat kesempurnaan kedua-dua belah pihak. Justru tanpa kita berucap panjang lagi lah, saya rasa tiba masanya saya nak ucapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis apresiasi prasekolah Sekolah Menengah Bukit Gunung Siti 2024-2025. Sekian, terima kasih. Mengambil tempat kedatangan ilmu. Ishan Erina binti Nasrul Rushdi. Nur Aisyah Najira binti Muhammad Izzat. Nur Ayu Rizani binti Muhammad Sulaiman. Nur Alisha binti Muhammad Fazilul. Najihah binti Muhammad Izzat. Aira naik pentas sekali lagi untuk pencapaian kecemerlangan akademik. Cemerlang Mata Pelajaran Bahasa Melayu Muhammad Yusuf Ilman bin Muhammad Firdaus. Cemerlang Mata Pelajaran Matematik Awal Cik Hanan binti Cik Zulkifli. Cemerlang Mata Pelajaran Sains Awal Muhammad Uwais Qayyum bin Muhammad Hafiz. Mahathir Muhammad. Cemerlang Mata Pelajaran
pelajaran kreativiti dan estetika, Nur Aira Fizdani binti Muhammad Sulaiman. Peningkatan prestasi Muhammad Fahim bin Muhammad Saiful Azri.